Jika ingin memohon kepada pegawai JPN ataupun pegawai PPD, surat perlu dikeluarkan untuk permohonan menurunkan tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Asyam binti Muhammad Izzal dari Kru PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Boleh cikgu perkenalkan diri? Saya Cikgu Juhaiza binti Jaafar daripada SK Bayan Baru, guru akademik bahasa Inggeris Wajib ini. Terima kasih. Ilmu atau perkongsian apakah yang paling menarik perhatian cikgu? Berdasarkan bengkel yang saya jalani sebentar tadi, saya mendapat satu ilmu baru bahawa untuk penyediaan sijil bagi setiap peringkat, sama ada peringkat daerah, negeri ataupun kebangsaan, guru besar bagi sekolah yang menganjurkan program tersebut boleh menandatangani sijil tersebut. Jika ingin memohon kepada pegawai JPN ataupun pegawai PPD, surat perlu dikeluarkan untuk permohonan menurunkan tanda tangan. Itu saja. Sekian, terima kasih.